kita tengok filem Macai ni, kita rasa trippy. Rasa macam kita naik satu roller coaster. Sebab bila kita berlakon dekat set pun kita rasa trippy gila. Macam kita dekat dalam dunia lain. So siapa-siapa yang nak rasa Malaysian film tapi tak copy daripada mana-mana, original sangat, Macai lah filem tu. Saya ada kawan saya yang kawan rapat saya lah. Saya hantar link kat dia, suruh tengok trailer dia, dia dah tengok. Lepas tu dia kata, "Cang, kau tak berlakon ke dalam cerita ni?" Aku macam, "Tu lah aku." So saya rasa gembira lah sebab watak saya tu dia tak sedar tu saya. Maksudnya jadilah kan. So untuk masuk ke dalam watak ni dia ambil 2 bulan, almost 2.5 months lah. And Sanjay pun bagi kebebasan lah. Dia kata kita tak boleh paksa, kita ambil masa sebab macam nak cakap, watak Jack dengan saya adalah 2 entiti yang lain. Tapi bila kita masuk ke dalam watak tu, baru watak tu jadi. So proses yang kita ambil 2 bulan tu, kita study karakter, kita study dia punya behaviour. Even there was a day yang kita buat satu rehearsal macam mana cara Jack jalan. So memang detail. Director Sanjay ni memang detail sangat. Cara jalan, cara cakap, semua benda dia akan make sure ikut apa yang dia dah imagine. Tapi kebebasan tu adalah saya bawa saya punya style. Walaupun dia punya resepi daripada Sanjay, tapi kita ambil input tu, kita keluarkan apa yang kita rasa.